Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati barisan juri profesional, guru-guru yang dikasihi, serta rakan-rakan pelajar yang saya hormati sekalian. Selamat datang ke forum kita pada hari ini yang bertemakan peranan, sumbangan dan pemikiran tokoh bahasa Melayu dalam memartabatkan bahasa Melayu. Hadirin yang dihormati, bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi semata-mata. Ia merupakan lambang jati diri, warisan bangsa dan wadah penyatuan rakyat Malaysia. Namun, martabat bahasa ini tidak akan kekal tinggi tanpa perjuangan dan jasa tokoh-tokoh bahasa yang gigih mempertahankannya sejak dahulu hingga kini. Bersama-sama saya pada hari ini ialah 3 orang panel hebat yang akan mengupas dengan lebih mendalam tentang tokoh-tokoh bahasa yang telah banyak berjasa. Panel pertama iaitu Saudara Izzy akan membicarakan tentang Tun Dr. Awang Sarian, manakala panel kedua iaitu Saudara Faiz akan mengupas tentang Pendeta Zaba, dan panel yang ketiga iaitu Saudara Muhaiman akan berkongsi pandangan tentang Tan Sri Profesor Emeritus Dr. Asmah Haji Omar. Baiklah, tanpa melengahkan masa, marilah kita menjemput panel pertama iaitu Saudara Izzy untuk membentangkan tokoh yang pertama kita. Dipersilakan. Terima kasih, saudari pengerusi. Tokoh yang ingin saya ketengahkan ialah Tun Dr. Awang Sarian, seorang pejuang bahasa yang tidak asing lagi dalam dunia kebahasaan di Malaysia. Beliau pernah menjawat jawatan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dan juga Duta Besar Malaysia ke Republik China. Namun, walaupun sibuk dengan urusan diplomatik, perjuangan beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu tidak pernah berhenti. Antara sumbangan besar beliau ialah memperkukuh pelaksanaan dasar bahasa kebangsaan, terutamanya melalui pelbagai program kesedaran bahasa seperti kempen Bahasa Jiwa Bangsa dan Bulan Bahasa Kebangsaan. Melalui kempen-kempen ini, beliau menyeru masyarakat agar menggunakan bahasa Melayu dalam semua urusan rasmi, pendidikan dan pentadbiran supaya bahasa ini benar-benar menjadi bahasa ilmu dan bahasa peradaban bangsa. Dari segi pemikiran pula, Tun Dr. Awang Sarian menegaskan bahawa bahasa ialah roh dan maruah bangsa. Beliau pernah berkata bahawa apabila suatu bangsa kehilangan bahasanya, maka hilanglah jati dirinya. Oleh itu, beliau menyeru agar rakyat Malaysia menggunakan bahasa Melayu dengan rasa bangga, bukan hanya ketika berucap di majlis rasmi, tetapi juga dalam kehidupan seharian, di rumah, di tempat kerja dan di media sosial. Kesimpulannya, perjuangan beliau membuktikan bahawa tanggungjawab memartabatkan bahasa Melayu bukan hanya terletak di bahu ahli akademik, tetapi merupakan tanggungjawab setiap warga negara yang cintakan tanah air. Sekian daripada saya. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Izzy atas perkongsian yang amat bernas dan yang membuka minda sebentar tadi. Kita dapat lihat bahawa jelaslah perjuangan Tun Dr. Awang Sarian bukan sahaja menyentuh aspek dasar dan pentadbiran, tapi juga menyemai semangat cinta bahasa dalam kalangan masyarakat. Baik, tanpa membuang masa, kita beralih pula kepada panel yang kedua iaitu Saudara Faiz untuk membentangkan dan membicarakan tentang tokoh tersohor tanah air iaitu Pendeta Zaba. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi. Tokoh yang saya ingin kongsikan hari ini ialah Pendeta Zaba atau nama sebenarnya Zainal Abidin bin Ahmad. Beliau merupakan pendeta pertama Tanah Melayu, seorang ilmuwan, pemikir, pejuang bangsa dan tokoh bahasa yang sangat berwawasan.
Sumbangan terbesar Zakbar ialah dalam pembinaan sistem ejaan dan tata bahasa Melayu moden. Beliau menulis karya agungnya yang berjudul Pelita Bahasa Melayu, sebuah buku rujukan penting yang menjadi asas kepada pembelajaran tata bahasa hingga ke hari ini. Selain itu, beliau juga memperkenalkan sistem ejaan Zakbar, iaitu sistem ejaan Rumi pertama yang digunakan secara rasmi di tanah Melayu. Satu langkah besar dalam sejarah perkembangan bahasa kita. Pemikiran Zakbar amat mendalam. Beliau berpendapat bahawa bahasa merupakan jiwa bangsa dan alat kemajuan ilmu. Beliau menolak anggapan bahawa bahasa Melayu hanya sesuai untuk percakapan harian. Sebaliknya, memperjuangkan penggunaannya dalam bidang ilmu, pentadbiran dan pendidikan tinggi. Malah, beliau turut menulis tentang nilai-nilai moral dan pembentukan insan melalui bahasa. Kerana baginya, bahasa yang baik melahirkan bangsa yang beradab. Perjuangan Zakbar bukan sahaja di atas kertas, tapi juga melalui seminar, penulisan dan pengumbalan dasar bahasa yang berpengaruh. Tanpa usaha beliau, mungkin bahasa Melayu tidak akan mencapai kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan hari ini. Jadi kesimpulannya, jasa pendeta Zakbar amat besar. Beliau bukan sekadar membina sistem bahasa, tetapi turut membina jati diri dan tamadun bahasa Melayu melalui kekuatan bahasa. Sekian, terima kasih daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada saudara Faiz atas perkongsian yang sangat bermakna sebentar tadi. Sememangnya, jasa pendeta Zakbar dalam membina asas bahasa dan pemikiran bangsa pada hari ini amat besar dan ianya wajar dijadikan contoh kepada generasi pada hari ini. Baiklah, kita akan teruskan dengan forum yang akan dibentangkan oleh panel yang ketiga, iaitu saudara Muhaiman akan memperkenalkan tentang tokoh wanita unggul dalam dunia bahasa, iaitu Tan Sri Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Omar. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi. Tokoh yang saya pilih ialah Tan Sri Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Omar, seorang sarjana linguistik dan pejuang bahasa yang disegani bukan sahaja di Malaysia, tetapi juga di persada antarabangsa. Beliau merupakan wanita pertama Malaysia yang bergelar Profesor Linguistik, satu pencapaian yang membanggakan dan menjadi inspirasi kepada ramai penuntut ilmu. Sumbangan beliau amat luas, meliputi bidang linguistik, fonetik, dialek Melayu, tata bahasa dan perbandingan bahasa. Antara karya penting beliau termasuk Nahu Melayu Mutakhir, Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu dan Ensiklopedia Bahasa Melayu. Melalui penulisan dan penyelidikannya, beliau berjaya membuktikan bahawa bahasa Melayu mempunyai struktur yang mantap, sistematik dan berpotensi tinggi sebagai bahasa ilmu moden. Pemikiran beliau menekankan bahawa memartabatkan bahasa bukan sekadar mempertahankan kedudukannya, tetapi juga memperluaskan fungsinya dalam bidang sains, teknologi dan pendidikan tinggi. Beliau juga percaya bahawa bahasa ialah cermin pemikiran bangsa dan setiap penutur bertanggungjawab menggunakan bahasa dengan betul, indah dan beradab. Sumbangan beliau bukan hanya dalam bentuk karya ilmiah, tetapi juga dalam mendidik generasi baharu agar berbangga dengan bahasa sendiri. Melalui kuliah, seminar dan dasar bahasa yang disokongnya, Profesor Asma Omar telah membuktikan bahawa bahasa Melayu mampu berdiri sama tinggi dengan bahasa antarabangsa lain. Kesimpulannya, perjuangan beliau menunjukkan bahawa bahasa adalah kekuatan intelektual bangsa dan tanggungjawab kita ialah meneruskan legasi tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada semua panel atas perkongsian yang penuh ilmu dan semangat perjuangan sebentar tadi. Daripada perbincangan sebentar tadi, kita dapat merumuskan bahawa tokoh-tokoh seperti Tun Dr. Awang Sarian, Pendeta Zakbar dan Tan Sri Prof. Dr. Asma Haji Omar telah memainkan peranan besar dalam memperkukuhkan dan memartabatkan bahasa Melayu melalui penulisan, dasar dan pemikiran mereka
yang jauh ke hadapan. Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tapi lambang maruah bangsa, wahana ilmu dan tunjang perpaduan rakyat. Kita sebagai generasi penerus harus meneruskan perjuangan ini dengan menggunakan bahasa Melayu dengan betul, dengan bangga dan dengan penuh cinta terhadap bahasa sendiri. Sekian sahaja forum kita pada hari ini. Saya Muhammad Iqbal mewakili semua panel mengucapkan ribuan terima kasih kepada para juri, guru dan hadirin sekalian. Bahasa Melayu, bahasa kita, jiwa bangsa kita. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.